Pernah tak rasa macam ni? Anda sudah bercakap panjang lebar, anda sudah memberi arahan dengan jelas, anda sudah menasihati dengan penuh kesungguhan. Namun, akhirnya tiada perubahan. Anak tetap mengulang kesilapan yang sama. Pekerja tetap melakukan kesalahan yang sama. Pasangan tetap tidak memahami maksud sebenar kita. Lalu kita mula menyalahkan orang lain. Mereka ni tak faham, mereka tak dengar, mereka tak ambil serius. Tetapi jarang kita bertanya, adakah cara kita berkomunikasi berada pada tahap yang betul? Hakikatnya, komunikasi mempunyai 3 tahap yang berbeza. To inform, to educate, to influence. Ramai berhenti pada tahap yang pertama, sebahagian sampai pada tahap yang kedua, namun hanya sedikit yang benar-benar menguasai tahap ketiga. Dan perbezaan antara 3 tahap ini boleh menentukan sama ada kata-kata kita sekadar didengar atau benar-benar mengubah kehidupan seseorang. Tahap pertama, to inform, memberi maklumat. Ini adalah tahap paling asas dalam komunikasi. To inform bermaksud menyampaikan fakta, arahan atau maklumat secara langsung. Ia menjawab soalan apa dan bila. Contohnya, mesyuarat bermula pukul 9 pagi. Tarikh akhir penghantaran laporan esok. Ubat ni perlu diambil 2 kali sehari. Kita perlu berjimat mulai bulan ini. Komunikasi jenis ini penting. Tanpanya, kehidupan akan menjadi huru-hara, organisasi tidak berjalan, keluarga tidak terurus dan tugas tidak selesai. Namun, ada satu hakikat yang perlu diakui. Memberi maklumat tidak semestinya mengubah sikap. Seseorang mungkin tahu merokok berbahaya. Seseorang mungkin tahu bersenam itu penting. Seseorang mungkin tahu menabung itu perlu. Tetapi, tak semestinya dia akan buat. Itulah batasan pada tahap yang pertama. To inform hanya menyentuh akal secara permukaan. Ia tidak semestinya menyentuh hati atau menggerakkan tindakan seseorang itu. Mengapa ramai orang yang dia terhenti pada tahap yang pertama ni? Kerana ia adalah cara yang paling mudah. Memberi arahan jauh lebih mudah daripada memberi kefahaman. Memberi teguran jauh lebih mudah daripada membina kesedaran. Dalam dunia pekerjaan, ramai ketua hanya memberi arahan. Dalam rumah tangga, ramai ibu bapa hanya memberi larangan. Dalam masyarakat, ramai sekadar menyampaikan berita. Tetapi apabila perubahan tidak berlaku, mereka kecewa. Sedangkan mereka sebenarnya baru berada di tahap yang pertama. Tahap yang kedua, to educate, membina kefahaman. To educate lebih mendalam daripada sekadar memberi maklumat. Ia bukan hanya menjawab apa, tetapi juga kenapa dan bagaimana. Sebagai contoh, beza antara 2 ayat ni. Jangan lewat datang kerja dengan bila kita lewat, seluruh pasukan terpaksa menunggu dan produktiviti menurun. Ia memberi kesan kepada reputasi syarikat dan kepercayaan pelanggan. Ayat kedua memberi bukan sekadar memberi arahan, ia membina satu kefahaman. Boleh dengar tak? Begitu juga dalam keluarga. Jangan guna telefon terlalu lama berbanding penggunaan telefon yang berlebihan boleh mengganggu fokus tidur dan kesihatan mental. Yang kedua, memberi satu sebab. Ia membantu seseorang memahami satu-satu implikasi. Di tahap ini, komunikasi mula menyentuh logik dan juga kesedaran dalaman. Peranan to educate dalam kehidupan. Dalam dunia pekerjaan, tahap ini penting untuk membina pasukan yang matang. Pekerja yang hanya diberi arahan akan bekerja kerana takut. Pekerja yang diberi kefahaman akan bekerja kerana sedar akan tanggungjawabnya. Dalam keibubapaan, anak yang hanya diberi larangan akan patuh ketika diperhatikan. Anak yang diberi kefahaman hanya membuat keputusan
yang baik walaupun tanpa pengawasan ibu bapa. Dalam kehidupan selepas persaraan pula, tahap ini membantu seseorang memahami perubahan fasa hidup. Bukan sekadar menerima hakikat bahawa rutin berubah, tetapi memahami tujuan baru, peran baru dan juga makna baru dalam kehidupan. Namun begitu, walaupun seseorang sudah faham, perubahan masih belum dijamin. Ramai orang faham tentang pentingnya kesihatan tetapi masih tidak menjaga pemakanan. Ramai yang faham tentang pentingnya hubungan keluarga tetapi masih terlalu sibuk bekerja. Kenapa? Kerana memahami belum tentu menggerakkan. Untuk itu, kita perlu masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga, to influence, menggerakkan jiwa dan juga tindakan. To influence adalah tahap tertinggi dalam komunikasi. Ia bukan sekadar membuat orang tahu atau faham, tetapi membuat mereka mahu berubah. Influence berlaku apabila kata-kata disokong oleh kredibiliti, kepercayaan dan hubungan emosi. Contohnya, seorang pemimpin yang sentiasa menepati masa tidak perlu bercakap banyak tentang disiplin. Kehadirannya sendiri sudah bagi satu mesej kepada tim dia. Seorang ibu ataupun ayah yang konsisten menunjukkan kasih sayang tidak perlu terlalu banyak memaksa anak untuk menghormati. Sikap mereka sendiri membentuk suasana. Seorang pekerja senior yang bekerja dengan integriti akan mempengaruhi rakan sekerja tanpa perlu memarahi atau mengarah. Influence bukan tentang kekuasaan, tetapi ia tentang kepercayaan. Orang mungkin menurut kerana takut, tetapi mereka berubah kerana mereka terinspirasi. Mengapa influence ni satu kaedah yang sangat kuat? Kerana ia menyentuh 3 perkara sekaligus. Pertama, akal, kedua, emosi, ketiga, nilai peribadi. Apabila seseorang merasakan bahawa mesej itu selari dengan nilai hidupnya, dia tidak lagi dipaksa, dia memilih. Dan perubahan yang dipilih sendiri jauh lebih kekal daripada perubahan yang dipaksa. Perbezaan antara ketiga-tiga tahap. Seseorang yang berada di tahap yang pertama berkata, inilah peraturannya. Seseorang di tahap yang kedua berkata, inilah sebab peraturan itu wujud. Seseorang berada di tahap yang ketiga berkata, marilah kita lakukan bersama kerana kita percaya kepada nilai ini. Tahap pertama mencipta kepatuhan sementara. Tahap kedua mencipta kefahaman. Tahap ketiga mencipta komitmen. Jadi, sama-samalah kita berinteraksi dengan tahap yang ketiga, usaha untuk capaikan pada tahap yang ketiga. Dengan itu, kita sendiri akan merasai perbezaan bagaimana orang lain berinteraksi dengan kita dan juga bagaimana mereka di sekeliling kita bergerak, bukan dengan hanya kerana mereka faham, tetapi kerana naluri mereka menyuruh untuk bergerak ke arah itu. Selamat beramal.